الغافلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala jannah, barang siapa yang memilangnya diberikan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah malam ini kita akan mendengar latar belakang seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyiduna Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma. Hudzaifah bin Al-Yaman min kibari sahabati ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Beliau dikategorikan antara sahabat-sahabat Nabi yang hebat, sahabat Nabi yang veteran. Aslama Hudzaifah wa abuhu, masuk Islam Hudzaifah berserta dengan bapa dia. Jadi kita ni kalau anak dengan bapa masuk Islam, kita kena kata radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meredai mereka berdua. Tapi kalau anak je masuk Islam, bapa kap alif paro, kan kapar dekat Meru, bapa kapi, kita kata radhiyallahu ta'ala anhu, kan? Contoh siapa dia? Sayyiduna apa? Khalid bin Al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Bapa dia tak beriman. Jadi dia ni masuk Islam dengan bapa dia. Wahajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dia berhijrah bersama ataupun berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya gini, Hudzaifah ni tuan-tuan, bapa dia orang Mekah. Jadi cerita zaman dululah, zaman sebelum Nabi diutuskan. Bapa dia ni zaman jahiliah kategori samsing lah, samsing kampung dusun lah macam tu. Ayah dia 3 lain bapa dia bukan sembarangan. Jadi tak macam mana dekat Mekah tu, bapa dia sudah melasah seorang mamat, sampai mati. Lalu orang kampung pun cari bapa dia pun lari ke Madinah. Ni cerita zaman jahiliah, cerita zaman tak ada agama. Bapa dia pun duduk dekat Madinah, kahwin dengan orang sana, dapatlah anak nama Hudzaifah. Bila diorang dua beranak ni dengar Nabi SAW telah keluar, diorang nak sangat jumpa Nabi. Lalu Hudzaifah ajak bapa dia, "Bah, jom kita pergi Mekah. Abah kata aku bukan tak nak pergi, tapi aku bimbang orang cari aku kat sana." "Alah bah, tu cerita lama lah bah. Orang tak ingat dah cerita tu." Okeylah. Jelas. Dia dengan bapa dia bertemu Nabi di Mekah. Sampai dekat Mekah, masuk Islam, dia pun tanya, "Ya Rasulullah, saya ni kategori apa ni?" Nabi kata, "Kategori apa maksud kau ni? Saya ni orang Muhajirin ke orang Ansar?" Muhajirin orang Madinah yang berhijrah dekat orang Madinah pula. Orang Mekah yang berhijrah ke Madinah, itu Muhajirin. Al-Ansar orang Madinah yang memberi bantuan, Al-Ansar. Saya ni macam mana? Pasal bapak saya orang Mekah, saya lahir Madinah. Apa kategori saya? Muhajirin ke Ansar? Nabi kata, "Wahai Hudzaifah, in syi'ta faminal muhajirin wa in syi'ta faminal ansar." Ikut suka kau lah. Kau nak jadi muhajirin pun boleh, kau nak jadi al-ansar pun boleh, ikut suka kau lah. Jadi Hudzaifah pun pilih mana yang dia nak. Saya tak ingat sama ada dia pilih muhajirin ataupun al-ansar. Wa syahida Uhudan faqutila yawma idzin abuhu khata'an. Dan dia dan bapa dia hadir dalam peperangan Uhud. Lalu takdir Allah Subhanahu wa taala, bapa dia telah dibunuh secara tidak sengaja oleh orang Islam.
Apa cerita dia? Ceritanya masa perang Uhud, Allahumma salli ala Muhammad, bapak dia ni veteran Nabi arahkan supaya bapak dia ni dengan lagi seorang sahabat bernama Abul Qais ataupun Abul Qais. Nabi kata kamu berdua dah tua, ya, era 70-an lah, macam tu kot, 60-an. Jadi tak payah pergi perang, duduk jaga Madinah, jaga muslimat, dia jaga budak-budak kat Madinah. Biar orang muda pergi perang. Orang muda pun pergi perang. Lalu bapak dia kata apa? Ai tak boleh jadi ni Ji. Dia kata kawan dia itulah yang Abul Qais tu. Kenapa Ji? Orang lain semua pergi perang, dapat syurga, yang kita main dengan muslimat. Janganlah malu, apa barang main dengan muslimat. Kita ni orang lelaki kan? Tapi Nabi kata tak payah jaga muslimat. Tapi sahabat ni tuan-tuan, dia jenis orang yang nakkan syurga. Kalau kita lah, contoh Nabi hidup lagi kan, tiba-tiba Nabi kata Haji tak payah pergilah, Haji jaga muslimat. Kita kata apa? Alhamdulillah, selamat aku. Pasal kita memang penakut nak mampus. Demonstrasi pun tak mari turun, tak ada telur. Bahasa kasar je gitulah, ya. Okey tuan-tuan, jadi bapak dia kata dekat kawan dia, Ji, kita ni malu, orang lelaki kita ni jaga perempuan ni, aku tak nak lah kan. Lalu bapak dia kata, aku nak pergi perang. Abul Qais kata, jom kita pergi. Diorang pun pergi perang. Takdir Allah, Abul Qais itu syahid jugalah, dibunuh oleh orang kafir. Bapak dia ni orang ramai tak kenal. Masa Nabi buat saf pembarisan tu, Nabi dah tunjuk ini gini. Bapak dia tak ada. Jadi orang tak kenal. Bila bapak dia masuk dekat saf mujahidin, orang kata ni siapa ni, musuh ke SB ke siapa ni? Orang tak kenal. Tuan, orang pun belasah bapak dia. Huzaifah nampak. Huzaifah kata, Abi, Abah. Tapi nak dengar macam mana? Bunyi pedang tutang. Dengan bunyi kuda. Contoh tuan-tuan, kuda berhamil kuda tuan-tuan. Kan? Mana nak dengar? Situlah Huzaifah nampak bapak dia kena tetak dengan orang Islam. Mati bapak dia. Habis perang Uhud, Nabi panggil Huzaifah, aku mewakili para sahabat minta maaf di atas kesilapan sahabat-sahabat kita hari ini. Maka Nabi kata, dek kerana bapak kau terbunuh, dia panggil apa? Qatlul khata, bunuh tak sengaja. Maka dalam Islam kata kena bayar diat, bayar compound. Nabi pun nak bayar denda diat compound ini kepada Huzaifah. Huzaifah tanya ke Nabi, ya Rasulullah, bapak saya syahid ke tidak? Nabi kata, bapak kau syahid. Kalau bapak aku syahid, dah aku takkan terima diat ini ya Rasulullah. Biarkan, ya, aku sedekahkan kepada kaum muslimin. Tuan-tuan, ini akhlak yang hebat yang ditunjukkan oleh Huzaifah bin Al-Yaman. Bang, ya, orang bunuh sengaja, berapa diat dia? 100 ekor unta. 100 ekor unta itu bunuh sengaja. Kalau bunuh tak sengaja, berapa diat dia? 50 ekor unta, kan? Kalau Huzaifah kata tak apalah ya Rasulullah, 50, ana ambil separuh lah, 25 ekor. Masyur. Tapi Huzaifah bukan pesen macam tu tuan-tuan. Dia tak ambil. Yang penting bapak aku syahid. Itu yang penting dia kata. Maka Rasulullah SAW bila melihat akhlak sahabat ini, bagaimana dia menolak dunia, dia tak heran dengan dunia, yang penting bapak aku syahid, maka Nabi lantik dia sebagai aminu sirri Rasulullah SAW. Dilantik sebagai apa? Setiap usaha sulit baginda Rasulullah SAW. Orang perang ni tuan-tuan, dalam Nabi ajar kita perang kan, lawan Allahu Akbar, pun kena bunuh orang kafir, syahid. Ataupun kita naik kuda, kuda tu pick up tuan-tuan, berdemam, kita jatuh. Kita jatuh, kuda-kuda hipap kita patah tengkuk. Besok keluar kat Singapura, haji.com bin haji.my, mati kena hipap kuda. Tetap syahid.
tetap syahid. Dengan sebab apa? Sebab dia pergi jihad, syahid. Ataupun kita pergi perang zaman moden, pakai machine gun semua-semua ni kan, kita dah susun soft dah. Yang ni di bahagian depan, ni bahagian tengah, ni bahagian belakang. Kita dah bagi arahan. Kalau orang belakang tembak, korang semua tunduk, jangan angkat kepala. Dah kabar dah gitu. Sekali orang tembak kat belakang, Mamat depan ni semangat, takbir, Allah Akbar. Wah, cik tunduk ni, cik tunduk ni. Habis kena dia. Member belakang tembak, bukan orang kafir tembak. Ditembak oleh kawan kat belakang dengan tak sengaja, maka dikategorikan syahid. Semuanya syahid belaka. Jangan kau bunuh diri sudah, ataupun kau lari-lari, itu tak syahid. Sebab tu tuan-tuan, ketika berlaku peristiwa membalik kan, bila orang pertikai syahid ke tidak, almarhum Ustaz Fadil Nur tanya satu soalan, dekat mana arah tembakan tu, di depan ke di belakang? Orang kata syahid apa, Ustaz Ibrahim dia kena tembak dekat depan. Dia kata syahid hukumnya. Ya. Okey tuan-tuan. Jadi bapa Huzaifah bin Al-Yaman dibunuh oleh orang Islam sendiri dengan cara tak sengaja, dan Nabi nak berikan pampasan kepada dia, tapi dia tidak terima dengan sebab bapa dia telah dikurniakan asy-syahadah, kematian syahid. Syahid ni tuan-tuan anugerah Allah tau. Bukan semua orang boleh dapat. Ya. Saya cerita bab syahid, saya teringat baru-baru ni saya terjemah untuk isteri Asy-Syahid Dr. Abdul Aziz Rantisi. Tuan-tuan kenal tak siapa tu? Asy-Syahid Dr. Abdul Aziz Rantisi. Kenal ke tak kenal? Mengaku je lah, tak kenal, payah sangat. Abdul Aziz Rantisi ni tuan-tuan, yang menggantikan kepada Syekh Ahmad Yasin. Kenal Syekh Ahmad Yasin? Yelah tu. Tu Ustaz Yasin tu. Aku sekeh kepala pun tahu. Itu surah Yasin bang, oi. Syekh Ahmad Yasin kan, yang pimpinan Hamas. Okey, sajalah aku nak provoke korang. Pimpinan Hamas okey tuan-tuan. Lepas pada Syekh Ahmad Yasin syahid, ditembak dengan roket, ya. Kedudukan dia sebagai leader Hamas digantikan oleh Syahid Dr. Abdul Aziz Rantisi. Jadi dalam program baru ni, masa tu dengan Dr. Halimah, Dr. Halimah minta ana tanya dekat isteri dia, nama Ummu Muhammad, apakah perasaan puan bila puan dapat berita suami puan syahid, dan apakah amalan isteri, amalan suami puan sehingga Allah kurniakan dia syahid. Dia kata apa tuan-tuan? Amalan suami dia macam biasa je, ya. Dia seorang yang bermasyarakat. Tu kita kena ingat, bermasyarakat. Jangan kita kata, oh kita tak nak campur masyarakat, kita nak seorang-seorang duduk dekat batu cave kan, aku nak berzikir, berjanggut panjang, Islam tak ajar begitu. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, dia dalam tafsir Ibnu Kathir cerita, antara mukmin yang bergaul dengan masyarakat wa yasbiru ala adzahu, ya, orang mukmin yang bergaul dengan masyarakat, yang sabar dengan kerenah masyarakat, lebih bagus, lebih afdal daripada orang mukmin yang tak bergaul dengan masyarakat. Duduk rumah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa tak keluar? Dunia belaka. Kenapa tak mengundi? Politik kotor belaka. Itu bodoh panggil tuan-tuan. Mengundi itu amanah, kau tahu tak? Jadi Dr. Abdul Aziz Rantisi ini bermasyarakat orangnya. Tapi satu benda yang kita tak boleh buat, dia akan qiyamul lail tiap-tiap malam. Isteri dia kata, fakana yaqra'u juz'aini wa thalathata ajza'in wa arba'a wa. Suami aku, dia kata, malam-malam bangkit malam baca Quran 2 juzuk, 3 juzuk, 4 juzuk, sehinggalah dia larat berapa juzuk dia baca. Bila dengar waktu kita kan, tuan-tuan pernah bangkit malam baca Qul huwallahu ahad. Itu pun rasa dah macam terapung dah rasa. Kenapa aku rasa macam terapung je malam ni ya? Happy dah lah kau. Orang tu 2 juzuk, 3 juzuk, 4 juzuk semalam, kau tu tak? Dalam keadaan badan letih, bermasyarakat dengan mujahidin, dengan malam qiyamul lail. Allah,
Jadi benda syahid ini anugerah Allah. Nak dapat bukan senang. Kau kena usaha, Allah beri. Setelah Allah melihat sejauh mana kesungguhan kau, baru kau layak dapat syahid. Macam orang dapat PhD lah kan, buat tesis kan, buat tesis banyak, bukan membesarkan testis, itu lain tuan-tuan. Buat tesis banyak, dapatlah PhD, dapatlah dapatlah profesor kan, ataupun anugerah datuk kan. Contoh datuk yang baik, yang rajin berkhidmat, cemerlang perkhidmatan, dapatlah datuk temberang pun ramai juga kan, bayar lebih dapat datuk. Masyur. Syahid, kau nak dapat, kau kena buat usaha, kau kena jadi baik, kau kena buat kerja, kau kena qiyamul lail, kau kena, baru Allah berikan kepada kau syahid. Bukan main doa. Kau yang boleh dapat macam tu ke? Kecuali kalau Allah nak bagi juga, itu hak dia lah. Dia kata, suami aku rajin qiyamul lail. Lepas tu kita tanya kan, apa perasaan puan ketika dapat berita suami syahid? Dia kata, suami aku ni jarang balik rumah, sibuk. Kadang-kadang dia dengan mujahidin waktu malam, berjaga dengan mujahidin, menjaga sempadan Gaza. Lepas tu dia balik 2-3 hari baru balik. Bila dia balik rumah, dia akan tolong aku buat kerja rumah, menyapu, mengemas, main dengan anak-anak kan. Kita kalau dah letih balik 3-4 hari, lantak engkau lah, aku letih dah kan. Kita pun buat kerja kita, tidur. Itu kerja kita. Dia tak, dia buat kerja. Setiap kali bila dia keluar, dia akan kata, yang contoh bahasa kita dalam Melayu kan, dia akan cakap, yang mungkin abang dah tak balik, pergi tak kembali. Itulah ucapan suami dia. Dia kata mungkin hari ni hari terakhir kita berjumpa. Kerana dah biasa sangat suami cakap macam tu, aku ni dah tak berapa nak tertekan. Tiap kali dia keluar, dia kata mungkin abang tak balik, kan. Tapi acik-acik kena ingat, kalau tiba-tiba lelaki kau cakap, yang mungkin abang tak balik, itu bukan makna dia nak syahid kau tu. Dia nak kahwin seorang lagi dah. Itu kau kena ingat. Kan, tengok je muka lelaki aku, biar betul lelaki aku ni. Abang nak pergi jihad ke? Ya, abang nak pergi jihad dekat Naratiwan. Boleh percaya ke lelaki kau ni Itu confirm nak pasang cawangan satu lagi Jadi tuan-tuan, dah biasa sangat suami kata macam tu, mungkin abang tak balik. Sehinggalah satu malam, suami dia pun macam biasa, siap-siap semua. Dia ada tugas. Dia kata, jaga anak elok, jaga keluarga kita elok, jaga rumah elok. Abang nak keluar, mungkin abang tak balik dah. Okey. Suami dia pun keluar, lebih kurang tak sampai 5 minit, lebih kurang tak sampai 10 minit. Dia pun dengar bunyi roket jatuh. Depan rumah dia bunyi roket. Bila dia dengar bunyi roket, terus dalam kepala dia, suami aku dah tu. Confirm. Aku pun dia kata, perasaan tak tahulah nak kata kan. Mana ada isteri yang seronok kehilangan suami. Mesti suami isteri tu tertekan dan sebagainya. Lebih lagi suami yang amat baik. Tapi ada juga bini suka lelaki dia mati. Mati dah lelaki aku. Memang menyusahkan orang tu. Kerja lain tak ada, balik rumah ngorok, ngompol, ngencret. Itulah kerja dia, mengambilkan beras saja biar mampus awal lagi bagus. Kod-kod ada. Tuan-tuan, bila dia dapat berita suami dia kena bom, tapi tak tahu mati ke tidak, dia balik, dia buka radio, dia dengar berita terkini. Lepas tu dia pun ambil wudu, dia sembahyang isyak. Sementara nak tunggu berita, dia kata lidah aku tak putus sebut Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Tak putus sebut Alhamdulillah. Ketuk rumah dia. Lepas tu rasanya adik-beradik dia kot, ataupun adik-beradik suami dia masuk. Dia kata, kak, tahniah, bergembiralah, suami kakak telah menemui Allah dan syahid. Kan? Bila dia dengar perkataan tu, dia kata, yalah, sedih sangat, tapi jauh di hati aku amat gembira sebab Allah kurniakan suami aku syahid, yang mana kematian ini pernah Allah kurniakan kepada para sahabat Nabi dahulu. Dapat dekat suami aku. Dia tak kahwin sampai sekarang, tuan-tuan. Tak kahwin.
Sekarang dia tengah belajar buat master tuan-tuan, bahagian Al-Quran. Insaf aku. Kalau dia datang ceramah, korang semua memang lari lah. Dia ceramah macam orang lelaki tu tak, Smackdown WWF dia. Dia ceramah kalau tak ada takbir, dia kata korang pondan belaka. Dia ceramah berapi, kau jangan main ya. Jadi itu iklan ya, orang syahid Syekh Dr. Abdul Aziz Rantisi. Dia ni bukan doktor PhD bahagian syariah, dia doktor bahagian sakit kanak-kanak, pakar sakit budak-budak. Dia kata suami dia ni dekat Gaza nombor 1 tau, doktor pakar kanak-kanak yang terbaik di Gaza. Dia di offer untuk kerja dekat Dubai, dekat Khalij, dekat negara-negara Arab dengan bayaran bulanan gaji 40-50 ribu sebulan. Tapi dia kata aku takkan keluar, aku akan berkhidmat untuk anak bangsa aku dekat Palestin, dekat Gaza ini, dan aku akan buat kerja untuk Islam, dan aku merasa cukup dengan apa yang Allah bagi dekat aku. Tengok orang macam ni, cukup kita kata lah kan, cukup dia punya sifat, lalu Allah kurniakan syahid kepada dia orang. Kita nak pergi demonstrasi pun, Haji pergi tak Haji? Nah, tak tahulah perut dia rasa macam tak sihat. Lah bukan hari ni, bila ni lagi 3 hari. Oh, tak sab anak hari tu 3 hari Selasa. Hari Selasa tu anak sana demam lah. Apa dia boleh bajet dia demam hari Selasa pun tu, tak punya canggih kan. Ini bukan orang sini lah, dia belah-belah Zimbabwe tuan-tuan ya. Okeylah, akhirnya tuan-tuan dikurniakan syahid ya, dengan sebab bersungguhnya nak mendapatkan syahid. Wa syahida Khandaq, dan dia menyaksikan peperangan Khandaq. Peperangan Al-Ahzab, nama yang sama. Wa kana Hudzaifah sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Khandaq ni ada cerita. Masa berlaku perang Khandaq, umat Islam 3,000 orang dalam Madinah. Orang kafir nak serang Madinah 10,000. Musuh ramai di luar, dan Nabi menghadapi musuh di dalam Madinah. 3 musuh, orang kafir dekat luar, orang munafik dan orang Yahudi di dalam Madinah. Lalu Sayyiduna Salman Al-Farisi berbincang dengan sahabat Nabi, nak macam mana kita nak menghadapi musuh yang ramai. Kita mungkin nak lawan, mungkin tak menang segi logiknya. Tengok Nabi ajar kita tuan-tuan, kita ada strategi, kita berusaha ya, baru bertawakal pada Allah. Kalau Nabi nak kata Allah kan ada, kau ni tak yakin dengan Allah ke? Kan Nabi tak kata macam tu. Nabi fikir nak buat macam mana ni. Maka Salman kata, ya Rasulullah, kami di Parsi dekat Iran sana, kalau musuh lagi ramai pada kita orang, kami akan gali parit. Gali parit? Ya Rasulullah. Allah, masalah tanah tu tak sama macam dekat belah-belah Parsi. Parsi tu tanah tu tuan-tuan, tanah gambut kot tu, macam dekat Kuang tanah dia tu senang kokek kan, senang digali. Madinah tu keras berdengkung kot tu, tanah dengan batu pejal. Tapi tak apalah, dek kerana ini cadangan yang tak pernah orang buat, maka Nabi dan para sahabat pun menggali Khandaq untuk menghadapi tentera-tentera yang datang daripada Mekah. Ya, masa itulah kita tahu macam-macam cerita berlaku, dan antara sahabat yang menghiburkan Nabi dan para sahabat dalam peristiwa Khandaq ialah Sayyiduna Abdullah bin Rawahah radhiyallahu taala anhu. Bila Nabi letih, bila sahabat letih buat kerja, Nabi kata, ya Abdullah, wahai Abdullah bin Rawahah, hiburkan kami. Dia pun spontan bangkit, dia kata, Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah nahnu alladhina bay'u Muhammadan 'ala al jihadi ma baqina abadan laula anta mahtadayna wa la tasaddaqna wa la sallayna فأنزل سكينة علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. Orang Al-Ansar dan Muhajirin pun ramai-ramai sambut, Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Tuan-tuan pernah dengar tak lagu tu? Tak pernah.
Apalah nak jadi korang ni. Kau dengar lagu apa? Kita dengar. Hai cantik yang manis, teng 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 teng, song pipitmu di pipi, teng 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 teng. Hai cantik yang manja. Yelah tu. Cubalah belajar-belajar dengar lagu sejarah Nabi. Tuan-tuan, lagu tu lama tau. Saya ngapal masa kita sekolah pondok dulu. Kita ingatkan masa sekolah kebangsaan, nak masuk kelas nyanyi lagu apa? Negaraku, kan? Lepas tu lagi ada Duli yang maha mulia, Allah lanjutkan. Tak ingat aku, kan? Pasal saya nyanyi last kali lagu tu masa saya darjah 2. Itulah last kopek aku nyanyi. Kira mulut aku ni pernah membuat sesuatu yang tak elok saya, tuan-tuan. Tapi bini aku, alhamdulillah, seumur hidup dia tak pernah nyanyi lagu negara aku, tuan-tuan. Pasal dia tak pernah sekolah kebangsaan. Aku tak kata salah lah. Bila kita masuk sekolah pondok, kita punya lagu sudah lain. Sekolah pondok dia tak ada negaraku, tak ada. Sekolah pondok lagu dia apa? Allahu Rabbuna, Allah Allah, Allahu ghayatuna, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ar-Rasul qudwatuna, Allah Allah, Ar-Rasul qudwatuna, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Al-Jihad fi sabilillah, sabiluna, Al-Maut fi sabilillah, Asma' Al-jihad fi sabilillah, sabiluna, al-maut fi sabilillah, amanina. Kan? Faham makna apa, tuan-tuan? Tak faham? Kan? Allah Tuhan kami, Allah Allah, Nabi ikutan kami, Allahu Akbar, Allahu Akbar, al-jihad, jalan kami, cara hidup kami, mati di jalan Allah, amanina. Mana manina? Amanina Ustaz, nama awet kot. Sabar je dia. Cita-cita kami yang paling tertinggi, diajar daripada kecil nak mati syahid. Kan? Ustaz ni teroris apa? Kepala otak kau teroris. Allah ajar tahu tak benda tu? Nabi ajar benda tu. Syahid tu dia ajar. Sebab tu kita kena ajar benda ni, supaya nakkan syahid. Itu cita-cita kita. Setuju ke tidak? Tak berani je korang ni, boring betul lagu. Aduh, sabar je lah lagu. Ya. Lepas tu, lepas habis lagu tu kan, kita pun nyanyi lagu tadi. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hari akhirat. Maka ampunlah orang-orang Al-Ansar dan orang-orang Muhajirin. Kamilah orang-orang yang berbaiat dengan Nabi Muhammad SAW untuk kami berjihad. Kalaulah tidak kerana engkau ya Rasulullah, kita takkan dapat petunjuk. Kami tidak akan membersihkan diri kami. Kami tidak akan bersembahyang. Kami tidak akan menyembah Allah. Maka ya Allah, turunkanlah ketenangan ke atas diri kami, sekalipun orang-orang kafir benci kepada kami. Okey. Jadi Abdullah bin Rawahah buat lagu untuk menghiburkan para sahabat Nabi yang keletihan menggali parit Khandaq. Siap buat Khandaq, tuan-tuan. Takdir Allah tepat dengan jadual masanya. Tentera kafir pun sampai dekat luar Madinah. Bunyi kuda, tuan-tuan, bunyi aku. Dia orang pun tengok. Datang apa tu? Apa pun dia ada korek-korek kat ni? Pilihan lain dah dekat dah ke? Kan? Ni jalan berlubang-lubang ni pasal ni ada projek masuk ke? Kepala otak kau, kan? Ni sekali dia tengok parit punya besar, kau tahu, dia punya luas tu sekira-kira kuda yang paling laju takkan lepas, tuan-tuan. Kalau ada kuda paling laju speed Zoro punya, dia tu apa ni, contohlah parit besar ni kan, berdebuk jatuh kat ni, dia takkan sampai ke ujung. Dia pun tengok, ya Allah, dia main parit lah pula ni, dah bida'ah dah ni kan. Mana pernah berpegang pakai parit-parit ni ha. Okey, ringkas cerita, orang kafir tak boleh buat apa. Diorang pun berkemah dekat luar Madinah, fikir nak buat macam mana.
Berhari-hari, makanan pun makin habis, mikunan pula, minuman pun makin habis. Diorang punya, apa orang kata, dia punya semangat pun makin down, makin menurun. Masa itulah Nabi satu malam, musim sejuk yang amat sangat. Huzaifah kata semua sahabat duduk dalam kemah dengan sebab cuaca luar yang amat sejuk, angin yang amat kuat. Tu bunyi angin tu kan senang kena buat tu. Kalau tak praktik tak boleh. Kuat, sejuk. Huzaifah kata tak ada orang keluar dalam kemah. Malam tu gelap. Huzaifah kata kalau kau angkat tangan, tapak tangan ni kan putih kan, kau takkan nampak tapak tangan. Gelapnya malam tu. Tiba-tiba Nabi masuk kemah. Nabi masuk kemah, Assalamualaikum. Sahabat kata, Waalaikumsalam ya Rasulullah. Semua berdebar belakang, berdebar. Takut Nabi bagi arahan kan, pergi keluar. Semua tak nak keluar senyap. Huzaifah kata, minta lah, Nabi tak panggil aku. Tiba-tiba Nabi pergi. Anta Huzaifah? Alamak. Anta Huzaifah ke? Labbaika ya Rasulullah. Ya, aku Huzaifah. Nabi kata, kum ya Huzaifah, bangkit dan pergi ke kamp musuh. Kau dengar apa dia sembang malam ni. Nak pergi kamp musuh dengan sejuk menggeletar, gelap gelita, risiko tinggi. Huzaifah kata, ya Rasulullah, ana bukan takut, tapi nak kata gitu jugalah. Ya Rasulullah, sejuk, takut. Nabi kata, mai sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hafazhu min baini yadayhi wa min khalfihi wa in aymanihi wa in syama'ilihi. Nabi tiup dekat, ya Allah, kau peliharalah Huzaifah di depannya, di belakangnya, di kanannya, di kirinya. Nabi tiup. Elok Nabi doa tuan-tuan. Huzaifah kata apa? Terus hilang rasa sejuk. Ceng. Tak sejuk pun ya Rasulullah. Mana dia sejuk? Orang sebut, kau gila apa? Orang lain sejuk dia, tak sejuk pun okey je. Ni berkat doa Nabi. Dan terus hilang rasa takut. Nabi kata, kau pergi, kau tengok dia buat apa. Huzaifah pun menyelinap sampai dekat kamp musuh. Masa tu dia masuk. Abu Sufyan masa tu belum masuk Islam lagi, tengah nak bagi ucapan. Tuan-tuan semua, kita dah lama berkubur dekat luar ni, kita dah tak larat dah. Tapi sebelum saya nak cakap benda ni rahsia. Tuan-tuan kena pastikan siapa yang ada di sebelah kanan kiri tuan-tuan. Alamak, Huzaifah kata, mampun aku. Tapi Huzaifah dia tak panik tuan-tuan. Dia pegang si kafir seorang ni, dia pegang, kau nama siapa? Tepuk ajak kafir tu. Dia pun sebutlah, saya gini. Cawangan mana? Dia pun sebutlah kerja mana. Okey, aku tahu. Jadi tuan-tuan, siapa nama? Abu Sufyan cakap, kita akan balik ke Mekah malam ni sebab bekalan makanan makin habis, kita pun tak boleh buat apa. Kita tunggu makin lama makin teruk, angin ribut makin kuat, kita tak boleh apa, kita kena balik. Huzaifah kata, masa tu kedudukan aku dengan Abu Sufyan dekat sangat. Kalau aku ambil pisau aku tikam, mati kat situ juga dia. Tapi Nabi bagi arahan, jangan buat apa, ambil maklumat, balik semula ke kamp Mujahidin. Itu je arahan Nabi. Jadi dia pun ikut arahan, balik ke kamp dan sampaikan berita terkini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Huzaifah bin Al-Yaman, seorang sahabat yang diberikan senarai nama golongan munafik di Madinah. Semua orang munafik, senarai itu ada dekat Huzaifah. Hatta Umar pun tak tahu secara detail nama geng-geng munafik. Umar punyalah susah hati. Dia bodek Huzaifah. Haji Pak, jom kedai Mamak Makbul. Alright. Makan tanya, Ji, siapa je orang munafik Madinah? Mana boleh kabur. Rahsia Nabi kabur dekat seorang aja. Janganlah macam tu. Rahsia. Kan? Orang kata okeylah. Bodek dia tak pernah kabur tuan-tuan. Sehinggalah satu hari Umar tanya Huzaifah, wahai Huzaifah, siapa nama orang munafik ni? Huzaifah kata,
kau ni Umar, yang kau beri dia tanya pasal apa? Umar kata, cuba kau cek nama aku ada ke tidak dalam senarai itu. Tu tuan-tuan faham tak cerita aku ni? Manusia punya baik macam Umar Al-Khattab tu, yang Allah turunkan ayat Al-Quran lebih kurang 20 ayat Allah turunkan dengan sebab permohonan Umar. Yang Nabi kata, lau kana nabiyyu ba'di lakana Umaru, kalau ada Nabi lepas padaku, Umar lah orangnya. Yang Nabi kata, tidak ada syaitan yang berani lalu di lorong yang akan dilalui oleh Umar. Punyalah hebat manusia macam ni, masih lagi tak confident dia seorang beriman, tuan-tuan. Masih takut. Cuba kau tengok nama aku ada ke tidak. Kita ada rasa perasaan macam tu ada ke tidak? Mana ada. Contohlah, sekali malaikat turun dekat surah section 19 ni, surah apa nama kau? An-Najahiyah. Malaikat kata, tuan-tuan semua, bersama-sama saya senarai lengkap golongan munafik section 19. Kita dengar, kita kata apa? Confirm nama aku tak ada punya. Aku orang surau. Yalah tu. Tak nama kau atas sekali. Kau jangan main-main. Sebab apa? Abdullah bin Ubay bin Salul yang bapak munafik tu, sembahyang soft awal kau tahu tak? Belakang Nabi lagi. Jangan main tuan-tuan. Jadi sebab itu kan, masa Nabi hidup, kita cerita pasal orang munafik ni kan. Abdullah bin Ubay ni munafik. Semua orang kenal. Sampai sekarang orang kenal. Dia ada seorang anak nama Abdullah juga. Anak dia ni baik dengan Nabi, beriman dengan Nabi. Sekali bapak dia mati, dia pun jumpa Nabi, ya Rasulullah, abah dah mati, boleh tak sembayangkan? Nabi kata, ya aku datang. Nabi pergi. Padahal bapak dia bapak sekali munafik. Nabi pergi tengok jenazah dia. Jenazah dia biasa je tuan-tuan. Dia mati taklah berubah jadi cengkadak ke, bengkau ke, sesumpah ke, anakonda ke, dia jadi katak puru ke, tak ada. Biasa gitu. Nabi pun standby baru nak angkat takbir, Umar blok. Umar kata, tak pernah dalam hidup aku buat kerja macam tu depan Nabi. Umar tak bagi Nabi sembahyangkan jenazah Abdullah bin Ubay. Ya Rasulullah, a'ala hadzal munafiq alladhi qala fi nafsika fi yawmin kadha wa kadha atusalli alaihi. Ya Rasulullah, orang munafik ni yang kata kau macam-macam, yang fitnah kau, yang provoke kau, yang sabotaj kau, yang kata macam-macam, atusalli alaihi, kau nak sembahyangkan jenazah dia? Jangan ya Rasulullah. Nabi kata, ya Umar, tanahaan ni, ke tepi Umar, ke tepi. Memang dia jahat, tapi dia tetap umat aku. Nabi ni penyayang tuan-tuan. Apa ke tepi, Nabi sembahyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Elok Nabi melangkah beberapa langkah, tiba-tiba Nabi sakit kepala yang amat sangat. Berasa sakit sangat. Nabi tuan-tuan tak pernah sakit kepala. Tapi kalau tiba-tiba sakit kepala, maknanya apa? Wahyu turun. Itu Nabi, bukan kita. Jangan kau pula duduk kat tu. Terima kasih. Ji, betul. Anda rasa wahyu turun lah. Kepala otak kau berjambul. Itu darah tinggi kau tu tak? Migrain. Tak pun banyak utang ahlum. Nabi pun sakit kepala. Allah pun berfirman dalam Al-Quran, di dalam surah Taubah ayat 74. Apa kata Allah? Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Allah kata, wahai Muhammad, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, jangan sekali-kali kau sembayangkan jenazah orang macam ni selama-lamanya. Abadan, selama-lamanya. Orang munafik, hukum apa kita sembahyang jenazah dia? Hukumnya haram. Wala taqum ala qabrihi, jangan kau berdiri atas kubur dia pun kau jangan. Kalau tak sembahyang, kita kata, Allah haji, anak kenal dia ni, jahat dia ni. Kalau tak sembahyang pun tak apalah, kita pergi sedekah Fatihah je lah. Al-Fatihah pun tak boleh. Allah kata, wala taqum ala qabrihi,
Kenapa? Innahum kafaru billahi, mereka telah kafir kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wa matu wa hum fasikun, mereka mati dalam keadaan fasik. Itu tuan-tuan jangan main-main. Saya minta pada Allah supaya Allah pelihara saya dan tuan-tuan semua daripada sifat golongan munafik, insya-Allah. Amin. Lepas pada tu Nabi tak pernah sembahyang kepada mana-mana munafik yang mati di Madinah. Okey, masa Nabi hidup, orang boleh tahu kan, lepas Nabi wafat macam mana? Maka Umar Al-Khattab takkan pergi sembahyang jenazah kecuali kalau Huzaifah ada. Kan? Kalau Huzaifah ada, Umar pergi. Baru maknanya orang ni orang Islam, orang mukmin. Kalau Huzaifah tak datang, confirm munafik. Pernah sekali tu berlaku tuan-tuan. Umar datang awal, kan? Mana Haji Huzaifah ni kata nak datang. Call lah. Call. Nombor yang ada dial tiada dalam perkhidmatan. Cuba lain kali Tunggu Huzaifah datang. Alhamdulillah datang juga Haji Huzaifah. Umar kata jom kita mulakan sembahyang. Huzaifah pergi, dia salam Umar, dia pun buat macam ni, dia garuk. Mana apa? Bla 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 bla. Jangan sembahyang. Umar pun keluar daripada majlis tu, tak sembahyang tuan-tuan. Kenapa? Pasal yang mati ni munafik senarai ada di tangan Sayyidina Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala. Okey tuan-tuan. Persoalannya, ada tak orang munafik zaman kita pada hari ini? Jawapannya ada, ya. Kalau kita nak bilang golongan contoh, ya, saya tak kata sesiapa, ya. Saya tak cakap sesiapa kalau berasa lantak kau dia. Tapi contoh tu terlalu banyak. Contoh orang munafik. Mulut cakap beriman tapi hati tak beriman. Punya bahayanya golongan munafik, sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam mukadimah surah Baqarah, Allah letak 5 ayat orang mukmin, ayat tentang sifat orang mukmin, daripada alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi, kan, hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Siapa dia orang muttaqin? Alladzina yuqimuna as-salata, ya, wa apa ni? Alladzina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina, sampai 5 ayat itu ayat orang yang beriman. Orang kafir 2 ayat aja. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kan? 2 ayat aja. Lepas habis orang kafir, Allah pun cerita pasal orang munafik. Apa kata Allah? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Tuan-tuan tahu ayat orang munafik berapa banyak? 13 ayat tuan-tuan. Ayat orang beriman 5 ayat, orang kafir 2 ayat, orang munafik 13. Kenapa lebih? Nak kabur orang munafik lagi bahaya daripada orang kafir tuan-tuan. Orang kafir kau nampak clear, jelas, senang. Mati kau jual tanam, tak payah tanam, buang dekat puncak alam, kawang altan tuya. Tapi kalau munafik macam datang jemaah sembahyang tu baiknya, tapi hati benci kepada Islam. Bila timbul kalimah, isu kalimah Allah, berpapai kat surat khabar, kita pertahankan kalimah Allah, apa-apa macam-macam kan. Tapi cuba kau buka surat khabar tu, buka tengah gambar artis Nalalafa, kan? Apa lagi nama artis tu? Terkakar, terkoyak, terabak, terkehil. Itu bukan menghina hukum Allah namanya. Allah kata benda tu kan haram. Kenapa kau buruh juga surat khabar kau? Cuba kau buka lagi kat belakang lagi. Keputusan nombor ekor, kepala otak kau berjambul. Kan Allah kata haram judi, tapi kau letak keputusan dekat surat khabar kau, tak munafik namanya tuan-tuan? Munafik ke tidak? Nak kata apa lagi? Terang lagi bersuluh. Dekat muka depan kita pertahan kalimah Allah. Kesepak muka kau baru tahu pembohong. Kau kalau pertahankan kalimah Allah, kau bersungguh, kau cuba, kau ikhtiar, kau berusaha melaksanakan undang-undang Allah, kena usaha. Ni tak 3 kali pas cuba bentangkan enactment hudud murtad di dalam parlimen, 3 kali ditolak tuan-tuan. Nak kata apa? Itu sejarah. Jangan jadi geram betul lah. Jangan lupa, kau masalah kau Melayu mudah lupa tu. Aku Jawa campur Korea Selatan sikit tu aku tak lupa.
Kata apa? 3 kali enactment berkenaan dengan murtad, nak dibentang di parlimen, dia tolak, tuan-tuan. Tak munafik namanya. Cakap macam bagus, kita akan lawan, kita akan bakar ini kepala otak kau. Yang kilang arak berdengkur dekat Shah Alam ni apa cerita? Yang kilang arak dekat apa benda nama? Federal Highway tu apa cerita? Yang Genting Highland Rumah Jadi apa cerita? Itu tak nama menghina hukum Allah namanya. Itulah golongan munafik. Dekat mulut cakap lain, hati kau lain. Rupa-rupanya ada shareholder rupanya. La haula wala quwwata illa billah. Na'udzubillah, tuan-tuan. Minta Allah pelihara diri anda, itu utamanya. Amin. Dan diri tuan-tuan semua, insya-Allah. Amin. Daripada sifat munafik. Tuan-tuan tahu orang munafik Allah kata apa? Fid darkil asfali minan nar, dalam kerak api neraka. Bukan main-main Syekh. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tuan-tuan, Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala anhu, dia ada senarai nama golongan munafik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di zaman pemerintahan Umar Al-Khattab, wallahu Umarul Madaina wa syahida futuha al-Iraqi wa lahu atharun shahiratun istaqdamahu maratan Umaru ila al-Madinati fa kharaja Umaru ila zahir al-Madinati li-istiqbalihi فرآه على الحال التي خرج عليها فآنقه وسر بعفته ونزاهته ثم أعاده إلى المدائن. Tuan-tuan, di zaman pemerintahan Umar Al-Khattab, Huzaifah bin Al-Yaman dilantik jadi ketua mujahidin dan berperang membuka negara-negara, antaranya Madain. Madain ni dekat-dekat Parsi sana, tuan-tuan. Mengalahkan tentera-tentera Parsi. Sebab tu tuan-tuan, kenapa orang Syiah Iran cukup benci dekat Umar Al-Khattab? Tahu tak kenapa? Sebab Umar lah yang mengalahkan tentera Parsi dan menggantikan Islam di sana, tuan-tuan. Orang Parsi ni dia punya asabiah lain, kau tahu tak? Diorang bukan nak menyebarkan Islam, tapi dia nak menyebarkan fahaman Parsi Syiah dia tu, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan cubalah cek ada tak orang Syiah dekat Iran namanya Omar. Cuba cek kalau ada. Aku berani potong jari kamikaze, tak jumpa betul. Ada tak orang Syiah nama Abu Bakar? Serius aku cakap, memang tak ada. Sebab diorang benci sungguh dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhum. Okey tuan-tuan. Lalu Huzaifah bin Al-Yaman menguasai beberapa negara, kemudian dia menguasai Iraq. Umar Al-Khattab sifat dia sayang dekat sahabat-sahabat ni. Dan dia nak tahu apa cerita, apa khabar, lama tak ada dengar berita kan. Jadi Umar tak tahu apa cerita Huzaifah. Macam Umar rindu ke Bilal kan. Bila Bilal lepas Nabi wafat, Bilal tak duduk Madinah tau. Bilal pindah ke Syria. Dia tak tahan. Dia lalu dekat kubur Nabi, dia menangis. Dia tengok kubur Nabi, dia menangis. Dia tak tahan hati dia. Dia kata aku kena pindah ni. Dia pindahlah dekat Syria. Umar ni rindu dekat Bilal. Apalah cerita Bilal, senyap, tak ada berita kan. Umar pergi ziarah dekat Syria. Jumpa-jumpa, seronoklah dua orang sahabat ni bertemu. Dan Umar minta supaya Bilal azan. Wahai Bilal, azan sekali. Rindu lama benar tak dengar suara kau. Apa kata Bilal? Wahai Umar, aku takkan azan sebab aku Bilal pelantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni Bilal bin Rabah yang lantik siapa? Nabi. Bukan JKK kau tu. Bukan JKK Surau, bukan orang kampung. Nabi yang lantik. Aku tak boleh azan. Umar kata tolonglah, lama tak dengar, rindu sangat. Dia one more only please lah. Boleh kan? Bilal pun mengalah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, sampai dekat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua sahabat menangis, Bilal pun menangis. Tak boleh sambung, tuan-tuan. Tak boleh sambung. Menangis. Sebab apa? Kuat hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ada tak agak-agak dengar orang azan sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah bergembang bulu roma? Ada ji? Allah hebat haji. Tak ada. Oh, tak sepian itu lagi. Tiba-tiba bergembang, ya Allah, Nabi, sayang ke Nabi. Kan rasa sebab hati kan? Tak ada rasanya kan? Suara sedap pun tak terasa. Kalau Bilal Jawa lagi lah, asyhadu
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan pakatnya lah Bilal ni. Ayalah salat. Aku bukan marah jauh lah ya, aku jauh juga. Tuan-tuan, akhirnya tak boleh nak azan, sedih Begitu juga Huzaifah. Umar kata manalah Huzaifah, rindu kan. Call-call tak angkat, SMS tak pernah hantar, tengok-tengok kat Facebook tak pernah on, tak ada hijau-hijau pun kan. Lalu Umar pun tulis surat minta supaya Huzaifah balik ke Madinah. Lama dah tak jumpa. Huzaifah pun balik. Tuan-tuan, bila Umar tengok Huzaifah, Allah, Huzaifah, anta Huzaifah. Dia peluk Huzaifah menangis. Tahu kenapa? Sebab Huzaifah langsung tak berubah. Masa dihantar dulu badannya slim macam aku ni flat. Wah. Baju pun biasa-biasa je, tak lawa, biasa, simple present tense. Masa dihantar 5-6 tahun dulu, dia balik pun macam tu, flat, tak berubah. Baju pun macam tu juga. Maknanya apa tuan-tuan? Kau faham tak cerita aku ni? Dia YB, tahu tak? Dia YB. Kesenangan yang di Iraq tak berubah cara hidup dia. Tak berubah, macam itulah dia. Ini yang kita nak cari tuan-tuan. Bukan senang. Aku cakap boleh lah, aku nak buat berbayar. Sebab ada di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, ketika nak dirasmikan pembukaan Masjid Al-Aqsa di Palestin, jadi yang nak rasmi tu Umar. Pasal bishop sana minta supaya Umar yang rasmikan. Bila umat Islam tawan Masjid Al-Aqsa, dia minta sebab dia kata kita nak sangat tengok khalifah korang, dengarnya hebat, gini. Jadi dalam kepala bishop, dalam kepala orang-orang Kristian, bila Umar ni nama hebat, tersuruh kan, dia orang tergambar dia mesti datang dengan rombongan yang ramai, dengan protokol, escort. Buka jalan. Ke kiri. Orang ingat macam tunggu tu, ni mesti hebat. Sekali tuan-tuan, pada hari yang ditunggu, Umar datang dengan seorang sahabat naik donkey, keldai, kawan dengan Shrek. Naik donkey betul. Kalau naik unta boleh tahan lagi bang, donkey dengan baju yang lusuh, dengan janggut yang penuh dengan abu padang pasir, datang. Sahabat ni ada dah riki-riki tau. Mana Haji Umar? Sampai dah. Sahabat takut dengan Umar. Muawiyah pergi berlari. Ya Umar, Assalamualaikum ya Khalifatul Mu'min. Ya Umar, ana Muawiyah, ana. Umar nampak Muawiyah, Umar tak balik. Aku tak kenal. Muawiyah buang serban dia. Muawiyah dah pakai smart tau masa tu. Dia nak sambut khalifah kan. Serban dan lawan ni bermanik-manik urai semua ada ni cabut buang. Umar kata aku tak kenal kau. Jubah 2-3 helai pakai, smart lah nak sambut Umar. Buang selai. Umar kata aku tak kenal. Buang sampai 3 seluar je tuan-tuan. Nampak perut Muawiyah dah mula ke depan. Umar kata apa? Ketika aku hantar kau dulu kau tak macam ni pun. Kenapa macam ni keadaan kau? Macam boleh lepas tak kita pada hari ni tuan-tuan? Mampu kita Syekh? Kau jangan main-main. Muawiyah sebut salah, bertemu dengan Khalid Amr bin Al-As yang tunggu dekat sana. Umar tengok, lain macam apa cerita? Dia kata, ya Umar, kami duduk dekat masyarakat yang pakaiannya macam ni, kami terpaksa ikut cara pemakaian mereka. Wahai Umar, kau datang ni, orang dengar nama kau hebat, jadi diorang nak tengok kehebatan kau. Masa itulah Umar turun daripada keldai sambil pegang kasut di sebelah tangan tuan-tuan, pegang slipper. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famahma btaghaina al-izzata bighairi ma a'azzanallahu bihi azallanallahu. Perkataan Umar ni tuan-tuan sampai sekarang kita hafal. Dia kata apa? Kita ni satu kaum yang Allah muliakan dengan sebab Islam, bukan dengan sebab jawatan, bukan dengan sebab pangkat, bukan dengan sebab nama, bukan dengan sebab pakaian. Famahma btaghaina al-izzata bighairi ma a'azzanallahu bih. Kalau kita cuba mencari kehebatan selain daripada yang telah Allah tetapkan dengannya, azallanallahu, Allah akan hinakan kita. Itu Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Hebat tuan-tuan. Ya.
Bukan maksud kita salah pakai smart, tak salah. Tapi nak khabar level Umar ni lain. Sebab tu bila dia tengok, dia uji para sahabat. Ada sahabat yang boleh bertahan macam Huzaifah, masa hantar macam tu, masa balik pun macam tu juga. Dia suka-suka sungguh. Wahai Huzaifah, kau hebat Huzaifah. Tak macam kita kan. Kita dulu masa duduk seksi 19 biasa je pakai Melayu. Kan lama dengar haji tu gimana duduk UK kan. Beberapa tahun kemudian, once upon a time 3 tahun kemudian, Haji pun datang kosong. Haji, Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. Ni Haji Amir ni kan? Oh, of course. Hai Haji Amir. Contoh Ji, contoh. How are you? Lama. Cakap macam haram jadah. Hampir. Sedar lah kau tu oi. Kan kita berubah cepat. Ya, konon-konon. Jadi saya cerita, saya tinggal tau bapak saya cerita. Bapak saya cakap zaman 70-an orang Melayu tak pandai pakai skirt tau. Ada seorang anak menteri landing dengan kapal terbang MAS. Bapak aku kerja MAS masa tu kan. Dia turun pada kapal terbang. Dia lah perempuan yang pertama pakai skirt. Dia adalah perempuan yang pertama mencipta bid'ah skirt, tuan-tuan. Dia turun kapal terbang pakai skirt, semua mata terpelohor. Pesen baru ni. Lepas tu dah jadi ikutan orang kita pakai skirt, tuan-tuan. Tu nak kabarnya benda-benda bahaya ni Jadi tuan-tuan, kita ni mesti pilih pemimpin yang macam Umar tetapkan. Ada tak orang macam tu tuan-tuan pada hari ni? Ada ke tak ada? Contoh di mana? Di Kelantan. Tok Guru ni Aziz. Berapa tahun jadi MB? 20 tahun lebih kan? Dekat 30 tahun jadi MB. Macam tu lah rupa dia. Tak beza, ya Allah. Pakaian dia, cara makan dia. Dia selamanya makan kat gerai, makan nasi lemak bungkus. Tak ada benda-benda. Tuan-tuan jadi menteri besar, duit kalau dia nak sign masyuk tuan-tuan kan? Tapi tengok bagaimana dia boleh jaga diri dia. Sebab tu bila wartawan tanya ke Tok Guru, sepanjang Tok Guru memerintah Kelantan, apa benda yang paling payah Tok Guru nak buat? Paling payah Tok Guru nak hadapi. Tok Guru kata, nak buat bangunan mudah je. Ada piti kita buat bangunan. Nak buat jalan raya, ada piti kita buat jalan raya. Nak buat sejid, ada piti kita buat sejid. Sejid tu masjid lah. Kok paling payah sekali nak jaga diri hamba ni. Tengok tuan-tuan, yang paling payah nak jaga hati hamba ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukan senang nak jaga hati, nak jaga istiqamah, tak terkesan dengan kekayaan. Bukan senang tuan-tuan. Tapi Allah tunjukkan kita ada seorang pemimpin macam tu. Dan saya terkenang Tuan Guru Haji Abdul Hadi pun macam tu juga. Jadi Menteri Besar Terengganu kan, satu penggal, rumah dia ya Allah sampai sekarang macam itulah rumah dia, tak berubah. Kalau kita duduk dekat beranda rumah dia kan, 10 orang kojut, 1, 2, 3, aku jamin rubuh tuan-tuan. Kalau kau masuk rumah dia, dia punya kursi rotan zaman nenek aku hidup, zaman Majapahit dulu pun tu tak berubah. Macam itulah hidup dia, seorang ulama. Kenapa macam ni tuan-tuan? Sebab Allah didik mereka menjadikan walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih utama daripada kehidupan dunia tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, begitulah kehidupan Sayyiduna Huzaifah bin Al-Yaman sehinggalah beliau meninggal dunia pada tahun 36 Hijrah radhiyallahu taala anhu. Bila dia meninggal dunia, Umar menangis. Umar kata apa? Dah tak ada dah orang perempuan yang boleh melahirkan seperti Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala. Semoga Allah ampunkan dosa anda dan dosa kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita tidak terpalit dengan fitnah harta, fitnah dunia, fitnah perempuan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun jawadun halim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis shawab. Takbir, Allah takbir, Allah takbir, Allah.